Assalamualaikum, saya Dr. Azrin. Saya merupakan doktor di Jabatan Psikiatri. Saya nak senaraikan 10 ubat psikiatri yang paling kerap dengan kenaikan berat badan sebagai kesan sampingan dia. Pertama, kita kena faham kenapa ubat psikiatri boleh naikkan berat badan. Pertama, dia boleh naikkan selera makan sebab ada setengah ubat dia boleh ganggu kawalan selera dekat otak kita. Yang kedua, boleh melambatkan metabolism which lead to pembakaran kalori yang lebih perlahan. Dan yang ketiga, keinginan untuk makan manis dan simple karbohidrat. Yang keempat, peningkatan penyimpanan air, water retention dalam badan tu bagi setengah ubat. Disclaimer, risiko kenaikan berat badan ni tidak semestinya berlaku kepada semua orang. Doktor akan buat pemantauan dan pembincangan secara menyeluruh dengan pesakit bagi menentukan rawatan yang sesuai. Jadi ubat yang pertama adalah olanzapine. Ini adalah antipsikotik yang mempunyai risiko kenaikan berat badan yang paling tinggi sebenarnya. Olanzapine boleh meningkatkan selera makan dan boleh menyebabkan perubahan metabolisme seseorang. Yang kedua adalah clozapine. Ubat ni selalunya digunakan oleh pesakit yang mengalami treatment resistant skizofrenia. Dia boleh menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan sebenarnya dan boleh meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga adalah quetiapine atau Seroquel. Ini adalah antipsikotik yang boleh menyebabkan selera makan bertambah dan peningkatan berat badan yang mendadak. Dia ada kesan sedatif juga yang boleh mengurangkan aktiviti fizikal seseorang. Yang keempat adalah mirtazapine Remeron. Ini adalah antidepresan yang dikaitkan dengan kenaikan berat badan dan meningkatkan selera makan terutamanya pada makanan yang berkarbohidrat. Yang kelima adalah risperidone. Ini adalah atypical antipsikotik yang boleh meningkatkan berat badan tapi lebih kurang lah berbanding olanzapine dan juga clozapine. Yang keenam adalah lithium, ubat mood stabilizer yang boleh digunakan untuk gangguan bipolar selalunya dan boleh meningkatkan kenaikan berat badan akibat peningkatan selera makan dan juga water retention dalam badan. Yang ketujuh, valproate atau epilim. Ini juga adalah mood stabilizer yang digunakan untuk bipolar disorder yang boleh menyebabkan selera makan bertambah dan perubahan metabolisme. Yang ke-8 adalah paroxetine. Ini adalah salah satu SSRI yang dikaitkan dengan kenaikan berat badan. Yang ke-9 adalah amitriptyline. Dia adalah antidepresan tricyclic atau TCA yang sering menyebabkan kenaikan berat badan kerana kesan sedatifnya dan juga peningkatan selera makan. Yang ke-10, cuba teka ubat apa. Okey. Jika kenaikan berat badan ni menjadi isu, bincang dengan doktor untuk alternatif ubat dan strategi untuk mengawal berat badan. Apa-apa soalan boleh tanya di ruang komen. Take care.